Jom kita tengok apa. Assalamualaikum, apa tu? Apa buat tu? Masya-Allah Zul. Zul, alang-alang Zul dah tanya. Ni first day kita pakai dapur yang baru tahu. Saya baru tahu yang dapur ni dia ada dua jenis dapur elektrik ni. Satu yang api kat bawah. You? Yang ni api kat tepi. Jom tengok. Tengok sini dah tunjuk. Yang ni api kat tepi. Kelebihan api kat tepi ni kan sebab apa? Apabila lemak ni dia jatuh, dia tak jatuh atas tempat keluar api tu. Dia punya tempat keluar api tu. Kalau jatuh kat situ, sebab itulah sebelum ni kita selalu pakai 3-4 bulan kena beli baru. Tapi yang ni dia tak jatuh atas api, dia jatuh atas ni. Duduk. Dia jatuh atas. Ni tempat dia punya tapak dia. Jadi hari-hari kita kena bersihkan. Sebelum kita pakai kita kena letak air dulu supaya nanti kita nak sental mudah dan apabila lemak dia jatuh dia tak naik api. Dan siapa-siapa yang nak merasa ayam bakar madu kita ada kambing bakar madu dah bakar siap tadi. Jadi ayam bakar madu boleh datang ke nasi lauk Lakin, nasi lauk ais krim Buah Dahlia dan juga nasi lauk Kota Masai. Ini menu ni sangat sesuai untuk dimakan dengan nasi kerabu ataupun nak makan nasi kau ayam bakar pun boleh juga. Jadi jom jemput datang beramai-ramai insya-Allah.